Berita boom hari ini. Pelakon dan usahawan terkenal Nur Fazura menerima permohonan maaf pelawak Lan Pet Pet selepas dia terlanjur dengan gurauan yang berunsur lucah yang mencetuskan kecaman netizen baru-baru ini. Menurut Fazura, walaupun hatinya pernah terguris, dia mengambil pendekatan terbuka dengan memaafkan Lan sebaik permohonan maaf dibuat secara terbuka. Keputusan tersebut dibuat atas keutamaan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala serta demi ketenangan hati. Pelakon berusia 43 tahun itu turut berharap insiden berkenaan dapat dijadikan pengajaran kepada semua pihak agar lebih berhati-hati dalam tutur kata, khususnya ketika berada di ruang awam dan siaran langsung. Sebelum itu, Lan Pet Pet atau nama sebenarnya Mazlan Ahmad tampil memohon maaf kepada Fazura selepas mengakui gurauannya ketika sesi siaran langsung acara promosi jenama pakaian telah melampaui batas.